Tes Kak, dengar tak suara Ustaz? Tes Kak, dengar tak suara Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar. Okey. Okey. Jadi pada pagi ini kita sambung Abang Kak, kita sambung kepada banner ayat dulu. Kita sambung kepada banner ayat. Okay, Abang Kak yang baru masuk boleh sambil tap skrin dan share kelas kita pada pagi ini. Dia Abang Kak sambung kita banner ayat. Sebentar kita tunggu kawan-kawan kita yang lain. Okay, Abang Kak, apa khabar semua? Sihat pagi ni? Okay, Abang Kak yang baru masuk boleh share live kita pada pagi ini sebelum Ustaz mulakan. Sihat Amsyar. Okey. Okey Abang Kak, kita sambung pada pagi ini. Okey, jadi semalam kita dah belajar memang kita belajar apa? Kita dah belajar sedikit Ismul Isyarah. Kemudian kita dah belajar banner ayat semalam. Lepas tu dhamir. Okey, dhamir. Jadi pada pagi ini kita nak sentuh sedikit banner ayat. Boleh? Kita nak sentuh sedikit banner ayat sambung yang semalam. Okey, sambung yang semalam. Fatihah Fauzi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mimi, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey Abang Kak. Jadi pada pagi ini kita sambung kepada kaedah semalam lah. Kita sambung kepada kaedah semalam iaitu banner ayat. Ingat lagi tak? Apa yang Ustaz bagi tahu macam mana kaedah banner ayat semalam? Ingat lagi tak? Siapa yang ingat? Macam mana kaedah banner ayat semalam? Macam mana kaedah banner ayat semalam? Ingat apa dulu mula-mula? Dia tak tahu macam mana kaedah banner ayat semalam? Abang Kak boleh tak share, kongsikan macam mana kaedah banner ayat semalam? Macam mana kaedah banner ayat semalam? Fa'il, maf'ulun bih, hakita. Betul? Secara asalnya, tapi untuk memudahkan kita nak menjawab soalan, perkataan yang dia bagi tu, macam mana kaedah yang Ustaz bagi semalam? Macam mana awal dan akhir. Okey, bagus. Awal dan akhir. Okey, awal dan akhir ataupun awal dengan belakang. Kita ambillah awal dengan akhir. Okey, cantik. Okey, Abang Kak, semalam Ustaz ajar kaedah banner ayat. Okey, banner ayat ni. Ni Ustaz buat nota dia dulu. Okey. Banner ayat ni, nak mudah dia ada dua kaedah. Apa kaedah dia tu? Okey, dia ada dua kaedah iaitu kaedah awal dan akhir. Yang ni Abang Kakak bercatat lah. Kaedah awal. Okey, kaedah awal dan
akhi. Okey, senang je. Okey, akhi ni boleh katakan nombor 2 ataupun akhi lah, perkataan yang duduk. Yang penting dia bukan awal lah. Okey. Jadi kaedah bina ayat ni dia ada dua lah. Awal dan akhir. Maksudnya macam mana kita nak tahu perkataan yang dia bagi tu boleh duduk di awal. Okey. Macam mana kita nak tahu perkataan yang dia bagi tu boleh duduk di awal? Jadi kaedah dia apa? Syah ingat. Idan dan fa'il. Yes. Apa benda? Kaedah yang boleh duduk di awal. Kaedah awal ni, perkataan yang boleh duduk di awal ada dua, iaitu idan dan fa'il. Betul. Okey, idan, I-D-A-N. Okey, I-D-A-N. Okey, idan tu adalah dia punya singkatan dia. Okey. Kemudian yang ni fa'il lah. Okey, fa'il. Okey, abang ada dua. Perkataan yang boleh duduk di awal, kaedah dia apa ni? Kaedah dia apa ni? Kaedah dia idan. Idan dan fa'il. Okey, ini perkataan yang boleh duduk di awal adalah idan dan fa'il. Okey, ingat lagi tak apa idan tu? Ingat lagi tak apa idan tu semalam? Ustaz ajar. Apakah idan tu? Apakah idan itu? Apakah idan? Ingat lagi, apakah idan? I tu untuk apa? D tu untuk apa? A tu untuk apa? N tu untuk apa? Isim isyarah, dhamir, alif lam dan nama orang. Amsyah, terbaik. Okey, terbaik. Okey, ini kaedah bina ayat. Jadi kalau nak bina ayat, abang akak, kalau sebelum ni kamu rasa susah, tak faham, kamu pastikan perkataan tu boleh duduk di awal ke akhir. Perkataan tu boleh duduk di awal ke akhir. Jadi kita tengok dulu. Dia senang je. Kalau perkataan tu tak ada awal, maknanya akhir lah. Boleh faham tak? Kalau perkataan tu tak ada di awal, tak ada idan, tak ada fa'il, maksudnya dia duduk di akhir, dia duduk dekat belakang. Okey, boleh? Okey, boleh? Kalau akhir, ABT lah. Okey? Tetapi yang mudahnya kamu tengok macam ni. Kalau perkataan tu tiada di awal, tidak boleh di awal, maksudnya dia duduk dekat nombor 2, dekat belakang. Okey? Fatihah Fauzi tak apa. Semalam tak join, tak apa. Hari ini boleh salin nota ni. Jadi nak bina ayat, tengok dulu kaedah awal ataupun akhir. Dapat? Tengok dulu kaedah awal ataupun akhir. Jadi kalau sekarang ni kita ambil semalam lah. Kita ambil kalbun. Contoh semalam kalbun. Okey. Kalbun ni ada tak kaedah di awal? Ada tak idan? Ada tak isim isyarah? Ada tak dhamir? Ada tak alif lam? Ada tak nama orang? Jadi bila tak ada idan, okey, tengok fa'il. Ada tak fa'il? Kalbun ni fa'il je. Okey, bukan fa'il. Jadi bila dia bukan fa'il, dia bukan idan, maksudnya dia akan duduk dekat akhir lah, dekat belakang. Okey. Ini dekat ini, yang ini nombor 1 dekat depan. Akhir ni maksudnya nombor 2 lah. Okey. Jadi kita salin ni, ambil kalbun ni, kita letak dekat nombor 2. Nampak tak? Okey, letak dekat nombor 2. Jadi ambil kalbun tu, salin, letak dekat nombor 2. Okey, ambil kalbun, salin, letak dekat nombor 2. Okay, dapat? Okey, macam tu je. Okey. Okey. Jadi ambil kaedah apa tu? Kalbun tu letakkan nombor 2. Okey. Okey, abang kak boleh faham? Jadi bila kamu ambil kalbun ni letakkan dekat nombor 2, dekat depan abang kakak, kamu letakkan kaedah I, ismul isyarah. Letakkan kaedah I, ismul isyarah. Dapat? Letakkan kaedah I, ismul isyarah. Okey, yang ini kalbun ni ada ta marbutah tak? Kalbun ni ada ta marbutah ke tak ada? Cuba tengok. Kalbun ni ada ta marbutah ke tak ada? Jadi kalau tak ada, nak letakkan haza ke hazihi? Kalau tak ada, nak letakkan haza ada? Tak ada. Mana ada ta marbutah? Kalbun tak ada ta marbutah? Tak ada. Jadi kalau tak ada ta marbutah, kita letakkan apa abang kak? Prinsip husna haza. Yes. Okey lagi. Letakkan apa? Letakkan haza. Okey, betul. Jadi kita letakkan haza. Haza kalbun.
Okey, senang gambar kak. Dah dapat 2 markah. Okey, dah dapat 2 markah. Ini kalau kaedah idan. Kalau kaedah idan, kamu boleh buat 2 perkataan saja dah boleh. Kalau siapa-siapa yang nak buat 3 pun boleh juga. Okey, tak ada masalah. Kalau untuk idan, 2 pun dah boleh. Sebab dah complete, dah lengkap. Ada mubtada, ada khabar, ada subjek, ada predikat. Okey? Jadi kalau nak letak 3 pun boleh juga, tambahan, tak ada masalah. Ini adalah seekor anjing yang besar. Contoh, kabirun. Kawan kamu buat tu. Okey. Haza kalbun kabirun. Nampak tak abang kak? Okey, ini untuk contoh kaedah awal yang menggunakan idan. Okey? Kalau nak buat 3 boleh macam ni. Haza kalbun kabirun. Maksudnya dekat belakang ni kita letak sifat. Dekat belakang tu kita letak sifat. Kata adjektif. Ini untuk contoh 3 perkataan kalau kaedah idan selain daripada fi'il. Okey? Boleh? Ini contoh dia lah. Ada banyak lagi contoh, tapi ini di antara contoh yang mudah. Di antara contoh yang mudah. Boleh? Okey, sekarang kita nak tengok nombor 2. Kita nak tengok nombor 2. Okey, cuba tengok nombor 2. Jalasa. Jalasa ni boleh duduk di awal ke tak boleh? Okey, jalasa ni boleh duduk di awal ke tak boleh? Okey, kalau dekat sekolah, dekat seminar-seminar, kan, ustaz bagi tahu cara nak buat banner ayat ni dia nyanyi sikit. Contohnya macam mana? Banner ayat awal akhir. Okey kan? Awal idan fi'il. Itu. Okey? Jadi itu. Jadi untuk fi'il ni abang kakak, okey, untuk fi'il ni abang kakak, tuan-tuan dan puan-puan, kalau anak kita tak tahu makna, ni contohlah, tak tahu makna dulu Ni contoh tak tahu makna. Okey. Kita tengok jalasa ni. Okey. Jalasa ni ada tak kaedah awal? Jalasa ni fi'il lah. Okey, ada tak kaedah awal? Ada tak idan? Ada tak isim isyarah? Tak ada. Ada tak dhamir? Tak ada. Ada tak alif lam? Tak ada. Ada tak nama orang? Tak ada. Ada tak fi'il? Yes. Jalasa ni adalah fi'il. Ada. Jadi ada kat sini fi'il lah. Jadi fi'il boleh letak di awal tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh. Fi'il boleh letak di awal. Sebab ada ni, awal ni. Fi'il ni awal. Okey? Jadi bila fi'il ni dia ada 3 step. Pertama, kedua, ketiga. Maksudnya dia ada paling kurang 3 perkataan. Jadi fi'il ni dia boleh duduk di awal. Jadi kita salin sahaja letakkan di awal. Boleh? Salin sahaja letakkan di awal. Jadi salin sahaja balik. Jalasa. Okey, salin sahaja balik. Salin sahaja balik. Jalasa. Okey. Letak kat awal. Okey, jalasa. Okey, dapat. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Mi'una. Okey. Kemudian nombor 2. Okey, jalasa ni kalau kita belajar dia untuk muzakkar ke muannas. Sebab nombor 2 ni kita nak letak dia punya subjek tu nama orang. Okey. Jadi pertama sekali, macam mana kita nak tahu jalasa ni muzakkar ke muannas, untuk lelaki ke untuk perempuan? Okey, kaedah dia bakak. Saya dah pernah bagi dah bau ni. Untuk nak kenal pasti jalasa ni muzakkar ke muannas, dia ada nyanyi sikit. Okey. Okey. Muzakkar fa'ala yaf'alu, muannas fa'alat taf'alu. Okey, kita pun tulis. Macam mana tadi lagu dia? Macam mana lagu tadi? Lagu dia ni abang kakak kena buat macam ni. Tuliskan kat kertas, kamu nyanyi sikitlah. Muzakkar fa'ala. Okey. Yaf'alu. Okey, nampak tak? Okey, kalau muannas kaedah dia muannas. Muannas. Mana waw? Okey. Muannas fa'alat. Okey, fa'alat taf'alu. Okey, ini untuk kaedah muzakkar dengan muannas. Nampak tak abang kak? Nampak tak kaedah ni? Yang ini. Okey, nampak tak? Okey, nampak tak? Assalamualaikum Ustaz. Ini Aminah. Ahlan wa sahlan Aminah. Okey. Nampak tak abang kak? Okey. Jadi ini untuk UPKK kita nak bagi kepada
ayat-ayat yang mudah. Okey, ayat-ayat yang mudah. Okey, jadi apakah jalasa ni kamu nampak tak? Ini kaedah muzakkar ke kaedah muannas? Kalau Ustaz zoom ni, jalasa tu kaedah muzakkar ke kaedah muannas? Okey, tengok tu. Jalasa tu kaedah muzakkar ke kaedah muannas? Okay, cuba kita tahu Ustaz. Okey, kaedah muzakkar tu kaedah muannas ke kaedah muzakkar? Okey, boleh komen? Kaedah muzakkar ke kaedah muannas? Jalasa tadi. Jalasa. Agak-agak dia punya bunyi tu, kamu tengok dia kaedah muzakkar ke kaedah muannas? Okey, Amsyar. Kaedah muzakkar. Okey, kaedah muzakkar. Okey, betul. Jadi bila dah muzakkar, jadi jawapan dekat sini nombor 2 ni kita letak sahaja apa? Kita letak sahaja nama orang lelaki. Macam ada kawan kamu buat tadi, Zaid ke Ahmad ke, tak kisahlah, yang penting nama lelaki. Okay, nampak tak? Okey, Zaid duduk. Zaid duduk apa? Okey. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sihat. Okey. Jadi Zaid telah duduk. Okey, paling kurang kalau dia tak ingat makna, kan? Kamu tak ingat makna, paling kurang kamu buat macam ni, kamu dah dapat 1 markah. Okey. Okey, dah dapat 1 markah. Okey. Jalasa Muhammad ke jalasa Zaid ke, tak kisahlah. Yang penting dia lelaki lah. Yang penting dia lelaki. Tak kisah kamu buat nama apa, tapi yang paling mudah di antaranya Zaid dengan Muhammad. Untuk lelaki, tak ada masalah. Okey, Abang Kak. Jadi Abang Kak, dekat belakang ni nombor 3 kita nak buat apa? Okey, jadi kat sini, kalau kamu tak tahu makna, paling kurang kamu buat macam ni pun dah dapat markah. Jalasa Zaidun, 1 markah. Okey, kalau kamu nak mudah lagi, dia nak kena ada 3 perkataan kan? Zaid telah duduk. Telah duduk dekat mana? Telah duduk di dalam kelas ke, di atas kerusi ke, tak kisahlah dekat mana-mana. Okey? Jalasa Zaid alal kursi. Okey, itu boleh. Ini di antara contoh lah. Okey, ada banyak lagi yang mudah-mudah. Zaid duduk di atas kerusi. Okay, contoh. Okay, Zaid duduk. Jalasa Zaidun alal kursi. Okey, tak ada masalah. Okey. Okey, macam mana nak tahu lelaki ke perempuan? Okey, tengok kat depan ni, fi'il ni. Okey, bagus soalan tu. Tengok kat depan ni, contohnya jalasa. Okey, jalasa ni, ini kaedah dia. Kaedah dia kalau boleh nyanyilah, kalau apa catat ni. Dia punya jalasa ni. Okey, dia punya jalasa tadi tu, jalasa. Okey, jalasa. Agak-agak sama yang mana? Jalasa tu. Yang manakah bunyi dia sama? Walaupun huruf dia berbeza, tapi dia punya susunan ataupun rentak tu sama. Jalasa. Kalau yang ini jalasat. Okey, muannas jalasat. Jadi agak-agak dia muzakkar ke muannas? Muzakkar ni untuk lelaki, muannas ni untuk perempuan. Okey, boleh. Okey. Nampak tak? Ustaz, kalau guna fi boleh ke lepas jalasa? Selepas nama orang. Muhammad duduk di... boleh. Muhammad duduk di dalam kelas. Boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, Abang Kak. Nampak tak? Jadi dia adalah muzakkar. Bila muzakkar, nampak ni? Jadi kat sini kita letaklah nama lelaki. Nombor 2 ni dia punya subjek dia. Kita letaklah nama lelaki. Zaid telah duduk di atas kursi. Zaid telah duduk di dalam kelas. Zaid telah duduk di dalam kelas. Ikutlah mana-mana pun. Kalau macam soalan 1 tadi, buat subjek predikat dah dapat 2 markah. Kalau soalan 2, kena buat step 3 baru dapat 2 markah. Yes, sebab dia fi'il. Untuk memudahkan. Yes. Sebab dia fi'il. Perbuatan. Okey. Jadi untuk nak bagi mudah fi'il. Sebab ada je fi'il yang boleh 2 perkataan dah boleh. Tapi untuk nak selaraskan bagi mudah kepada anak-anak, kalau fi'il buat saja 3 perkataan. Okey. Kalau fi'il buat sahaja 3 perkataan. Boleh faham? Tapi kalau kaedah ni dekat depan ni dia bagi idan. Sama ada isim isyarah ke, dhamir ke, alif lam ke, nama orang, paling kurang dia buat 2 perkataan pun dah boleh dapat markah penuh. Okey? Dah boleh dapat markah penuh. Tetapi kalau dia fi'il, abang kakak, paling kurang kamu adakan 3 step. Kalau fi'il, paling kurang adakan 3 step. Lebih selamat. Okey, kebanyakannya ada fi'il yang nak kepada maf'ulun bih, objek. Dan sebagainya lah. Jadi untuk fi'il selaraskan, paling kurang buat 3 step. Okey, langkah berjaga-jaga. Sebab ada fi'il yang boleh 2 step saja.
ada fi'il yang kena 3 step. Macam tu. Okey? Boleh faham? Dapat tak tadi? Jadi kalau fi'il bagi tahu kat anak-anak kita, abang kakak, okey, nak salin yang muzakkar muannas. Yang ini. Yang ini untuk nak kenal lelaki ke perempuan. Okey? Yang ni, boleh salin? Okey, yang ni muzakkar fa'ala yaf'alu. Okey? Fa'ala yaf'alu. Yang dua step tu kaedah idan saja. Kaedah idan saja. Okey, kaedah idan sahaja. Yang 2 step tu maksudnya dekat depan dia tu bukan fa'il. Sama ada isim isyarah, dhamir, alif lam ataupun nama orang. Okey. Boleh faham? Yang 2 step tu. Yang 2 step tu adalah untuk idan. Ustaz, ini bina ayat ke? Ya, fi. Ya, bina ayat. Betul. Ini adalah bina ayat. Kita pergi kepada soalan bina ayat. Sambung semalam. Okey. Gudang membeli belah. Okey, terima kasih. Okey, untuk kaedah idan, kalau dekat depan tu, dekat awal tu idan, kita boleh buat 2 step saja. Tapi kalau fa'il, minima kena 3 step. Okey? Minima kena 3 step. Okey, ada orang tanya, Ustaz, idan tu apa? Okey, boleh tulis tak abang kakak siapa yang ingat? Apakah idan? Apakah I? Apakah D? Apakah A? Apakah N? Okey. Ini tajuk bina ayat. Soalan bina ayat. Soalan dia akan bagi macam ni lah. Okey. Kawin kalimah al-atiyah litakuna jumlah. Dia suruh bina perkataan berikut supaya menjadi ayat yang lengkap. Okey, abang kak? Dapat? Tadi ada orang tanya tadi, apakah idan? Okey, cuba tulis komen. Apakah I? I itu adalah isim isyarah. Okey, tuliskan abang kak. Okey, I itu adalah I ni. Contoh dia ismul isyarah. Haza, hazihi. D ni adalah dhamir. Huwa ke, hiya ke. Okey, A ni dekat depan dia ada alif lam. N ni adalah nama orang. Nama orang. Okey, dapat? Jelas? Okey. Idan tu adalah ismul isyarah. I. D tu adalah dhamir. A tu dekat depan dia adalah alif lam. Dan N tu adalah nama orang. Ini kaedah nak bina ayat. Okey, abang kak? Siapa yang baru masuk? Boleh nyanyi sama-sama dengan Ustaz dekat rumah. Okey, kaedah bina ayat macam ni. Kaedah bina ayat. Okey, lagu dia ikut Ustaz. Bina ayat awal akhir. Awal idan fi'il. Maksudnya perkataan yang boleh duduk di awal adalah kaedah idan dan fi'il. Okey, selalunya tuan-tuan dan puan-puan, soalan anak kita, dia akan bagi apa-apa perkataan. Okey, jadi kalau perkataan ni dia bagi idan ataupun fi'il, barulah boleh duduk di awal. Tapi kalau soalan ni bukan idan, bukan fi'il, kita letakkan dekat nombor 2 ataupun akhir. Boleh faham? Kalau soalan ni bukan idan ataupun fi'il. Okey. Sekarang dah nombor 2. Okey. Okey, tengok nombor 3. Tengok nombor 3. Okey, nombor 3. Samakun. Okey, samakun. Abang nampak tak? Okey, tu samakun. Nampak tak? Samakun. Samakun ni boleh duduk di awal ke tak boleh? Ustaz, kenapa tak tuition belakang? Tak kenapa? Ustaz, kenapa kat tuition belakang? Tak faham. Ustaz, kenapa kat tuition belakang? Okey. Abang kak. Samakun. Okey, nombor kita pergi lepas ni abang kak. Nombor lepas ini. Okey, kita pergi bina ayat semalam, kita dah pergi dhamir. Semalam dah dhamir. Hari ni bina ayat sikit, kemudian nombor. Okey abang kak. Samakun boleh duduk di awal ke tak? Tak boleh. Cuba komen. Samakun ni nak duduk awal ke akhir? Samakun nak duduk awal ke akhir? Siapa boleh komen? Cuba kita Ustaz. Samakun ni tadi yang kamu belajar tadi. Samakun ni kaedah awal ke akhir? Samakun duduk akhir. Okey, bagus. Akhir.
Okey, tak boleh duduk di awal. Okey, akhir. Okey, terbaik Abang Akak. Jadi sebab apa? Sebab dia tak ada kaedah awal. Sebab apa? Dia tak ada kaedah awal. Ada tak idan? Ada tak isim isyarah? Haza, hazi. Ada tak dhamir? Huwa, huma, hum? Tak ada. Ada tak alif lam? Tak ada. Ada tak nama orang? Tak ada. Ada tak fi'il? Tak ada. Jadi, bila tak ada, perkataan samakun kita letakkan dekat nombor 2. Belakang. Okey, letakkan dekat nombor 2. Salin letakkan dekat nombor 2. Okey, samakun. Contohlah. Okey, salin letakkan dekat nombor 2. Okey, boleh faham? Okey. Okey, samakun. Salin letakkan dekat nombor 2. Okey, kemudian dekat depan ni kita nak letak apa ni? Paling mudah kita gunakan kaedah I. Apakah I? Ismul isyarah. Apakah I tadi? Isim isyarah. Kata tunjuk. Isim isyarah. Kata tunjuk. Okey? Paling mudah. Kalau perkataan tu dekat belakang, kita ambil tadi. Okey, kemudian kita nak letak dekat depan apa? Kita letak ismul isyarah. Kata tunjuk. Okey, jadi ambil samakun ni kaedah muzakkar ke kaedah muannas? Samakun kaedah muzakkar ke kaedah muannas? Okey, ada ta marbutah tak? Bila tak ada ta marbutah, kita boleh letakkan haza. Okey, haza samakun. Okey, dah dapat 2 markah. Okey. Yes, samakun tu ikan. Ini adalah ikan. Dah dapat 2 markah. Okey, haza samakun. Haza samakun. Okey, Ustaz. Kalau kita nak buat jawapan yang lain, boleh tak Ustaz? Nak buat apa-apa sajalah. Saya makan ikan ke? Boleh. Tetapi Ustaz ajar sekarang ini kaedah yang paling mudah. Okey? Kaedah yang paling mudah yang semua orang boleh buat. Boleh faham tak? Kaedah yang paling mudah yang semua orang boleh buat. Ini ikan. Ya, betul. Ini adalah seekor ikan. Terjemahan dia. Ini adalah seekor ikan. Okey? Jadi dah dapat 2 markah lah. Ada subjek, ada predikat. Ahmad Zuhilmi. Ahmad Zuhilmi. Ini adalah seekor ikan. Terjemahan dia. Okey, hadza samakun. Ini adalah seekor ikan. Dia ada subjek, dia ada predikat. Dia ada mubtada, dia ada khabar. Dah dapat 2 markah. Telah menjadi ayat yang lengkap. Okey. Ini set modul bina ayat. Modul bina ayat yang Ustaz bagi tu. Siapa ada kat dalam grup? Siapa yang tak ada, boleh minta dengan Ustaz mesej. Okey, Ustaz, dalam exam tak letak baris boleh tak? Boleh. Yang penting jangan salah ejaan. Okey, yang penting jangan salah ejaan. Boleh faham? Yang penting jangan salah ejaan. Macam ni, Ustaz buat haza samakun, tak letak baris. Kalau lagi bagus, kalau kamu tahu letaklah baris. Cumanya, okey, kalau kamu tahu letaklah baris. Okey, haza samakun. Ini adalah seekor ikan. Dapat? Okey. Jadi kalau tak ingat baris, tak apa. Yang penting jangan salah ejaan. Apa Kak? Kamu nak buat samakun, kamu pergi buat samanun. Salah lah. Okey? Okey, boleh. Nampak tak Apa Kak? Jelas. Okey. Okey, sekarang fi'il dah pergi. Yang ini dah pergi. Kita nak pergi kepada yang ada alif lam lah. Boleh tak Apa Kak? Kalau salah ejaan, salah kejadiannya, ya salah. Dalam bahasa Arab, dia tak boleh salah ejaan huruf. Kalau kita salah ejaan, salahlah jawapan dia. Jadi berhati-hati. Bila kamu nak salin, kamu tengoklah yang ini ada huruf shin, ini ada huruf waw, ini ada huruf kaf. Okey? Jadi tak boleh salah ejaan lah. Kalau kamu tak ingat baris, tak apa. Tapi jangan salah tulis huruf ejaan. Okey. Okey, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, Abang Kak. Kita tengok yang nombor 6. Okey, kita langkah tengok nombor 6. Kita tengok nombor 6 ni. Asyaukah. Okey, seekor tu dah masuk dalam penjodoh bilangan dah. Nafazil, tak perlu terjemah. Dia dah masuk dalam penjodoh bilangan. Selalunya dia yang tak ada huruf alif lam tu dalam keadaan nakirah. Seekor tu maksudnya dalam bahasa Melayu dia dah termasuk dalam penjodoh bilangan. Dia tak perlu terjemah. Dia memang bila kita terjemah tu dah boleh ada seekor ke sebuah ke, tak kisahlah apa-apa. Okey? Okey, Abang Kak. Asyaukatu. Pertama sekali kita tengok Asyaukah. Asyaukatu.
Pertama sekali kita tengok. Perkataan ni boleh duduk di awal ke tak boleh? Tengok kepada kaedah. Bina ayat awal, akhir, awal, idan, fi'il. Okey. Perkataan yang boleh duduk di awal, perkataan bina ayat yang boleh duduk di awal ada apa? Ada dua. Iaitu idan dan fi'il. Okey, idan dan fi'il. Okey, boleh faham? Idan dengan fi'il. Apa benda idan tu tadi? Idan tu adalah I ismul isyarah, di dhamir, A dekat depan ada alif lam dan N adalah nama orang. Okey. Boleh? Seekor tadi Ustaz dah jawab, seekor tak perlu terjemah, tak perlu ada dalam bahasa Arab. Dia bila kita terjemah automatik. Bila perkataan tu yang paling mudah, perkataan tu dalam keadaan nakirah, maksudnya yang tak ada alif lam lah, apa-apa saja, dia penjodoh bilangan dalam bahasa Melayu saja. Okey? Kalau kamu nak kata ini ikan pun boleh juga. Ini seekor ikan pun boleh juga. Tak ada masalah. Okey, itu hanya teknik terjemahan lah dalam bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Okey Abang Kak, sekarang ni Abang Kak. Okey, kamu tengok asyaukah. Jadi asyaukah ni boleh duduk di awal tak? Asyaukah ni boleh duduk di awal tak? Boleh. Boleh ke tak boleh? Cuba komen. Asyaukah tu boleh duduk di awal ke tak boleh? Awal. Sebab apa dia boleh duduk di awal? Kena tahu sebab. Sebab apa dia boleh duduk di awal? Apa kaedah dia? Apa kaedah dia? Sebab apa dia boleh duduk di awal? Kalau kamu kata dia duduk di awal kan, apa kaedah dia? Idan. Pandai. Syasha 12. Okey, kaedah dia idan, dia ada A, alif lam. Yes. Yes, betul. Terbaik Abang Kak. Betul. Pandai tu. Sebab ada alif lam, dia boleh. Sebab ada idan. Pandailah. Semua ni hebat-hebat lah. Sebab, okey, bagus. Okay, jadi kamu salin ini, asyaukah ni, letakkan di awal sebab dia ada idan. Dia ada alif lam. Jadi kamu salin je. Syaukatu. Okey, nampak tak? Salin saja syaukatu. Okey. Sekarang ni jawapan dekat belakang Ustaz. Yang ada alif lam ni, macam mana kita nak letak jawapan dekat belakang? Okey, jawapan dekat belakang dia punya khabar ni, okey, ataupun dia punya predikat ni, kita letakkan kaedah S. Okey, kata adjektif ataupun sifat. S tak S, sifat. Okey, sifat. Okey, dia punya khabar dia kita letakkan dalam bentuk sifat, macam sifat tapi dia khabar lah. Okey, khabar. Okey, contohnya garfu itu. Okey, asyaukah tu garfu lah. Garfu itu apa? Cantik. Contoh. Okey. Jamilatun. Okey, garfu itu jamilatun. Okey, jamilatun. Okey, kalau nak buat garfu itu besar, kabiratun. Okey, yang ini kita kena follow. Kalau dekat belakang ni ada alif lam, dekat belakang ni ada ta marbutah. Sifat ni pun kita kena letakkan ada ta marbutah. Dia punya mubtada dengan khabar, subjek dengan predikat tu. Okey? Yes, boleh. Ini bina ayat ya, bina ayat, tajuk bina ayat. Okey, tajuk bina ayat. Okey, dapat tak Kak? Asyaukatu jamilatun. Garfu itu adalah cantik. Okey, kalau kamu nak buat lain boleh lah. Garfu itu adalah besar. Asyaukatu kabiratun. Garfu itu adalah besar ataupun nak buat bersih. Asyaukatu nazifatun. Garfu itu adalah bersih. Okey, jelas tak Kak? Jelas tak kalau kaedah yang ada alif lam ni? Jelas tak? Ini garfu tak boleh sebab dia ada alif lam. Kalau kamu letak hazihi syaukah, dia jadi garfu ini. Dia tak akan jadi ini garfu, tak boleh. Sebab dia ada alif lam. Terjemahan dia jadi garfu ini. Kamu boleh buat tapi kamu kena buat 3. Kalau macam tu kamu kena buat 3 perkataan. Kalau hazihi syaukah, garfu ini adalah kena buat 3 perkataan. Boleh, tapi kena buat 3. Idan tu apa? Idan tu adalah I ismul isyarah. Okey. Di apa abang kakak komen? Di adalah dhamir, A adalah alif lam, N adalah nama orang. Kalau guna haza atau hazi boleh tak? Boleh. Tetapi kalau ada alif lam, dia jadi 3 perkataan. Okey, sekarang ni dia ada alif lam kan? Dia ada alif lam. Bila kamu buat haza ataupun hazihi, kamu
akan jadi 3 perkataan. Sebab apa? Sebab dia ini jadi badal. Contohnya hazihi. Hazihi syaukah. Terjemahan dia bukan ini garfu. Sebab dia ada alif lam. Dia akan jadi garfu ini. Dia akan jadi garfu ini. Sebab apa? Sebab dia ada alif lam. Jadi kamu kena buat 3 perkataan. Garfu ini adalah cantik. Kena buat jamilatun. Boleh juga. Tapi kamu kena buat 3 perkataan. Okey? Ustaz, logik ke kalau letak garfu itu berpasangan dengan sudu? Garfu itu berpasangan dengan sudu. Bukan tak logik lah. Boleh. Garfu itu bersama sudu. Boleh je. Kan? Okey, garfu bersama dengan sudu. Maksudnya ada garfu dengan sudu. Boleh je, tak ada masalah. Tapi panjang lah ayat dia. Okey. Ustaz, macam mana kita nak kenal bahasa Arab jadi Melayu? Bahasa Arab jadi Melayu. Okey. Ini garfu tajam. Boleh tak? Boleh. Garfu ini adalah tajam. Boleh? Okey. Ni formula dia. Idan. Jadi senang cerita. Okey, senang cerita kamu ingat formula idan. Tadilah kan? Okey, faham? Ustaz, okey dah. Mumtaz semua. Okey. Okey, Abang Kak, kalau dah, ada tak soalan? Yang nombor 6 ni, ada tak soalan? Kalau ada soalan boleh tanya. Ustaz jawab. Ustaz cuba jawablah. Siapa yang ada soalan, boleh tanya. Ustaz cuba jawab. Okey, boleh? Kalau ada soalan sebelum Ustaz pindah, ada tak soalan? Tak ada. Okey, tak ada. Kalau tak ada, Ustaz nak pergi kepada dhamir. Okey, dhamir pula. Macam mana kalau dia bagi dhamir? Okey, dia boleh duduk di awal ke tak boleh? Cuba komen. Kalau dia bagi dhamir, boleh duduk di awal ke tak boleh? Kalau dia bagi dhamir, thank you. Thank you. DDB. Bagi gift. Ana akul makaruna bisyauka. Okay, cuba Ustaz tulis. Ini garfu tajam. Okey, boleh. Okey. Hiya boleh tak hiya? Hiya ni duduk di awal ke duduk di akhir? Okey, Abang Kak, hiya ni duduk di awal ke duduk di akhir? Okey, hiya tu duduk di awal ke duduk di akhir? Okey, hiya duduk di awal. Okey, hiya duduk di awal. Okey, jadi kamu ambil betul. Sebab apa kaedah awal? Sebab kaedah dia apa ni? Bina ayat. Awal idan fi'il. Yang ni kaedah dia awal lah. Okey, duduk di awal. Okey. Jadi kita boleh buat 3 step. Okey, jadi kita ambil dulu hiya ni sebab dia boleh duduk di awal. Kita ambil, kita salin, letak di awal. Salin dulu. Okey, benda yang mudah, Abang Kak, benda yang mudah. Okey, ambil dulu salin, letak di awal. Okey, sebab boleh duduk di awal. Okey. Jawapan dekat belakang bila dia bagi dhamir ni dia ada 3 step. Okey, yang pertama, kamu boleh letak sifat. Kita tahu tak sifat tadi? Okey, sifat. Yang kedua, kamu boleh buat karakter ataupun watak. Karakter. Yang ketiga, kamu boleh buat nama orang. Bosanya. Okey. Ada 3 step. Kamu suka yang mana, Abang Kak? Kamu suka yang mana? Suka letak sifat ke, karakter ke, nama orang? Ada 3 step. Jadi 3 jawapan betul. Contohnya, jawapan dia hiya. Contohlah, hiya seorang yang rajin. Contoh. Okey, mujtahidun. Contoh. Ataupun seorang mujtahidun lah yang rajin. Mujtahidatun. Mujtahidatun. Perempuan. Okey, ataupun apa? Kamu nak buat apa? Nak buat karakter. Karakter dia seorang pelajar perempuan. Talibatun. Pun boleh juga. Okey. Ada 3 step. Ataupun letak nama orang. Hiya Fatimah. Tak kisahlah. Hiya Fatimah. Okey, ada 3 step. Yang mana kamu suka? Di antara 3 step ni. Dia ada 3 step ni. Okey, yang mana yang kamu rasa suka? Ada 3 step ni yang mana kamu rasa mudah? Jangan buat hiya Syahrul. Kan? Syahrul tu nama lelaki. Sekarang ni hiya ni muannas. Okey? Hiya ni muannas. Jadi ada 3 step ni kamu boleh pilih yang mana kamu rasa senang. Hiya mujtahidatun, hiya talibatun, karakter, watak,
Kan watak karakter ni watak lah. Pelajar ke, cikgu ke, Hiya Fatimah. Jadi ada 3 kaedah. Suka. Okey, semua orang tak kisahlah yang mana pun. Yang penting betul. Okey, yang penting betul. Kena bezakanlah. Muzakkar muannas. Hiya tu untuk muzakkar, untuk muannas. Kalau muzakkar huwa. Boleh? Hiya tu untuk perempuan, untuk muannas. Okey, mudah. Okay, jelas tak Bakak? Jelas tak Bakak? Kita dah pergi. Okey, jelas? Okey, Fatimah. Okey, ada tak soalan? Ada tak soalan? Ustaz, saya cakap kurangkan gunaan nama. Ustaz Sadah kata kurangkan kegunaan nama. Betul ke? Nak kurangkan boleh je kan. Tapi tak kisahlah. Kalau nak kurangkan tu boleh je kan. Kalau kamu lebih bagus, kamu letaklah nama apa ni? Sifat ataupun karakter. Sifat ataupun karakter. Okey? Sifat ataupun karakter. Betul lah tu. Okey, lebih baiklah, lebih bagus. Okey? Supaya jawapan kamu tu nampak pelbagai. Jawapan kamu tu nampak pelbagai lah. Tak adalah semua kamu nak buat nama orang, tetapi boleh betul. Cumanya lebih baik. Jadi, kalau kita bina ayat, tak buat baris boleh ke? Okey, kalau kamu boleh ingat baris, letak baris. Tapi kalau tak ingat, tak apa. Yang penting jangan salah ejaan. Okey, yang penting jangan salah ejaan. Okay, jelas? Jangan salah ejaan. Okay, nampak tak? Okey, ini di antara contoh-contoh bina ayat lah. Okey, Ustaz bagi kaedah. Yang penting kamu boleh faham. Okey. Ustaz, malam ni ada tuition. Yes, malam ni ada. Malam ni ada. Okey, Abang Kak. Bina ayat. Dah boleh faham ke? Ada tak soalan tentang bina ayat? Ada tak soalan tentang bina ayat? Kalau tak ada, Ustaz nak pergi kepada nombor sedikit. Okey, tak kena tolak markah ke? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau kita tak ingat baris, okey, tak ada masalah. Yang penting jangan salah ejaan huruf. Okey, yang penting jangan salah ejaan huruf. Kalau kamu ingat baris, letaklah baris. Okey, kalau ingat baris, letaklah baris. Tapi kalau tak ingat, tak apa. Yang penting jangan salah ejaan huruf. Kalau boleh ingat letak baris, letaklah baris. Okey? Boleh? Okey, boleh? Jelas? Kalau dah bina ayat, wajib letak 3 perkataan. Okey. Kalau kaedah idan, boleh letak 2 sahaja. Okey, kalau kaedah fa'il, minima 3 perkataan. Yes, lebih selamat. Okey. Ustaz, ada banyaklah. Mengikut negeri lah. Mengikut negeri. Kan, kalau tanda kita perpisahan ni mengikut negeri. Macam Ustaz, negeri Perak. Kan? Okey. Negeri Melaka lah kan. Tapi format dia sama lah. Dia ada format dia lah. Format dia sama. Ustaz, kalau salah nama orang boleh ke? Jadi kalau boleh letak nama orang tu, letak yang nama yang mudah lah. Kalau lelaki, ejaan yang senang, Muhammad, Zaid. Kalau perempuan, Fatimah. Okey, boleh. Yang pemeriksa boleh baca. Okey, kalau jawapan betul tapi ejaan salah, kena tolak markah ke? Yes. Yes. Jadi hati-hati. Jangan salah ejaan. Boleh? Contohnya jangan salah tulis ejaan. Aminah. Okey. Haza samakun kira markah penuh ke ikat? Yes. Haza samakun kira markah penuh. Dia ada subjek, dia ada predikat, dia ada mubtada, dia ada khabar. Yes, markah penuh. Dia punya ayat dia punya arahan dia buat ayat yang lengkap. Buat ayat yang lengkap. Ayat yang lengkap ni ada subjek, ada predikat. Dah dapat 2 markah. Dah dapat markah penuh. Okey? Dia tak kata pun buat ayat yang panjang. Tawilah. Tak ada. Dia mufid ni yang lengkap. Dia ada subjek, dia ada predikat. Dia ada mubtada, dia ada khabar. Dia ada fa'il, dia ada fa'il. Okey, ataupun maf'ulun bih. Jadi bina ayat nak selamat tak payah berbaris ke Ustaz? Tak ada masalah. Berbaris boleh je. Okey, berbaris boleh je. Yang penting jangan salah ejaan huruf. Baris kalau kamu salah terletak pun tak ada masalah. Okey? Untuk permulaan ni, tapi kalau kamu ingat, letaklah. Kalau tak ingat, tak apa. Okey? Ustaz, kalau ada 2 markah, kalau salah eja dapat 1 markah je lah. Ya, tapi kena hati-hatilah. Ya.
Kalau ayat negatif, salah ke Ustaz? Contoh, telah masuk Ali ke dalam neraka. Tak salah. Tetapi bab neraka ni, neraka yang negatif ni, yang negatif ni, macam soal syurga neraka ni, kita tak jamin. Kita nak beritahu dia telah masuk neraka. Kita tahu mana dia masuk neraka. Kita tahu mana dia masuk neraka. Jadi elakkan. Elakkan. Okey. Okey, Ustaz yang kena Ustaz kena tanda kertas UPK nanti. Dia ada negeri. Yang tanda kertas ni diikut negeri. Perak lah. Ustaz negeri Perak. Melaka lah. Ya. Okey. Okey, Abang Kak. Ada tak soalan? Tak ada lagi. Kalau tak ada, Ustaz nak pergi kepada Ustaz, kalau tak berbaris tak apa ke? Tak kena tolak markah ke? Tak ada. Kalau tak berbaris tak ada. Tapi jangan salah huruf. Contohnya nak eja samakun. Dia pergi samalun. Nak eja samakun, dia buat samalun. Salah. Okey. Jangan salah ejaan. Okey, saya Selangor. Okey, dah. Pulau Pinang. Kalau tak buat ayat panjang, letak hazar dengan haji batu, perkataan tu boleh ke? Kalau tak buat ayat panjang, contoh kena bagi contoh. Contoh macam mana? Okey, saya Sabah. Contoh ayatnya. Contoh, bagi tahu ayatnya. Macam mana ayatnya? Ustaz try buat. Saya Selangor dekat Sungai Besar. Oh, dekat kampung Ustaz ada dekat Sungai Besar. Okey, amin. Saya Perak. Contoh haza samakun. Betul lah. Dapat 2 markah lah. Haza samakun. Ya. Dapat 2 markah. Okey, kalau kamu nak buat 3 pun boleh lah. Macam Ustaz buat tadi lah kan. Ni kan. Haza kalbun kabirun. Nak buat 3 pun boleh. Tapi kalau kaedah idan, dekat depan dia ni idan, boleh buat 2 perkataan sahaja. Boleh. Okey, selagi ayat dia lengkap lah. Okey, Abang Kak. Kalau dah tak ada soalan, saya nak pergi kepada nombor sedikit. Tadi ada kawan kamu, dia nak kepada nombor. Okey, dia nak kepada nombor. Okey, boleh tak tengok kepada nombor sedikit? Okey, nombor, angka dan bilangan. Ya, kalau ayat negatif tidak digalakkan. Tak payahlah letak ayat negatif. Okey. Kita letak ayat positif. Lebih selamat lah. Okey. Apa lag? Ada lag ke tak? Ada lag ke? Okey, tak berubah masuk ke kalau saltak baris. Ya, boleh berubah. Cumanya lebih selamat kalau itu dimaafkan lah untuk permulaan. Kan? Dia boleh berubah maksud. Tapi kalau kamu tak ingat betul, tak apalah. Tak payah tak baris lah. Okey, yang penting jangan salah ejaan. Kalau kamu rasa kamu takut berubah baris, kan? Berubah maksud. Kalau tak tahu baris, tak ingat baris, tak payahlah letak. Kalau tak ingat. Tapi kalau ingat, boleh dah letak. Okey? Boleh. Okey, sekarang kita tengok kepada nombor. Nampak tak nombor ni? Nampak tak nombor, Abang Kak? Nampak tak nombor ni? Nampak tak nombor? Ustaz, Johor ada UPK? Ada. Okey. Johor ada UPK? Ada. Okey, Abang Kak. Kalau soalan nombor, dia bagi macam ni. Okey, kalau soalan nombor, dia bagi macam ni. Okey, kalau siapa yang nak link soalan, boleh tekan bio kat Ustaz. Tekan bio dekat Ustaz. Minta lah soalan ni. Okey. Ya, betul. Ya, betul. Okay, semua negeri ada UPK. Jadi kalau Ustaz wakil negeri Perak lah. Ustaz duduk kat Perak. Okey. Kerja kat Perak, jadi dekat Perak lah. Okey, zoom lagi. Dah nampak tak? Ustaz dah zoom dah. Okey, siapa yang nak kertas ni boleh minta dengan Ustaz. Ya, percuma. Modul ni. Okey. Okey. Ya, betul. Ya, betul lah, Abang Kak. Salah satu guru lah. Okey, Ustaz. Okey, Abang Kak. Contoh kalau dia bagi soalan nombor ni, Abang Kak. Nombor ni sebelum kamu nak buat, kalau dia suruh tuliskan, kamu baca dulu soalan. Dia suruh tuliskan bilangan ke, dia suruh tuliskan nombor digit. Okey, sekarang ni dia kata tuliskan bilangan berikut dengan digit nombor. Okey, sekarang ni dia dah bagi perkataan kan. Kalau dia dah bagi perkataan, maksudnya kamu tuliskan, kamu tukarkan kepada nombor digit lah.
digit nombor tu. Okey. Okey, boleh faham? Contohnya apa Kak? Pertama sekali kita tengok step by step. Contohlah mi'atun. Berapa mi'atun? Okey, mi'atun tu berapa? Mi'atun tu berapa? Ya. Okey, mi'atun tu berapa? 100. Okey, jadi bila 100, kamu tuliskan 100. Okey, kemudian waw ni kamu tambah. Waw ni plus, tambah. Okey, sab'ah berapa sab'ah? Okey, sab'ah berapa sab'ah? Okey, sab'ah berapa sab'ah? Sab'ah 7. Okey, cuba kamu tambahkan. 100 campur dengan 7, tambah. Sebab waw tambah. 7 turun 0, 1. Jadi jawapannya adalah 107. Okey, senang ke susah? Apa Kak? Jawapan dia adalah 107. Saya rasa nombor ni senang. Okey, nombor ni senang. Okey, Ustaz, kalau ejaan betul tapi baris salah, dikira betul salah? Kira betul. Okey? Dikira betul. Okey, dikira betul. Yang penting jangan salah ejaan huruf. Yang penting jangan salah ejaan huruf. Okey, senang Okey, senang. Okey. Nombor 2. Berapakah mi'ata ni? Mi'ata ni berapa? Mi'ata ni. Okey, mi'ata ni berapa? Okey, mi'ata ni berapa? Okey, cuba komen. Berapakah mi'ata ni? Okey. Okey. Mi'ata ni berapa? Mi'ata ni. Okey, 200. Okey, kita buat 200. Okey, 200. Waw ni tambah. Okey, hamsah berapa hamsah? Hamsah berapa hamsah? Hamsatun. Berapa hamsah? Hamsah berapa hamsah? Okey, hamsah 5. Okey, waw ni tambah. Ishruna. Ishruna berapa? Ishruna. Ishruna berapa? Oh, terima kasih. Terima kasih siapa yang bagi gift. Ishruna berapa? Okey, 20. Okey, cuba kamu tambahkan. Cuba kamu tambahkan. 200 campur dengan 5 campur dengan 20. Agak-agak berapa jawapannya? 5 turun, 2 turun, 2 turun. Jadi jawapannya adalah 225. 225. Okey, 225. Okey, dapat tak Abang Kak? Dapat tak Abang Kak? Kenapa 220 Abang Kak? Kamu kena tambahkan lah. Okey, yang itu kan ada 5 kan hamsah tu. Okey. Okey. Tak kena kurang markah ke kalau salah baris? Okey, kalau salah baris, kalau melainkan soalan dia suruh bariskan lah. Okey, dia suruh bariskan. Tak ada masalah. Untuk peringkat asas ni, okey, kalau kamu buat, kalau bahasa Arab ni, kalau kamu salah baris peringkat UPKK ni, habislah. Semua orang dapat markah kurang. Okey. Jadi yang penting kalau kamu tahu baris, kamu buat. Kalau kamu tak ingat baris, okey, tak payahlah buat. It's simple je. Okey? Boleh. Yang penting jangan salah ejaan huruf. Boleh faham? Yang penting jangan salah ejaan huruf. Kalau tahu baris, buat. Kalau tak tahu baris, kalau tak yakin, tak apalah, tak payah buatlah. Okey? Boleh. Yang penting jangan salah apa? Jangan salah ejaan huruf. Okey, nombor 3. Okey, nombor 3 apa? Salah sumi'atin wa hamsuna. Salah sumi'atin wa hamsuna. Okey, jadi senangnya. Okey, salah sah apa? Salah sumi'ah. Okey, macam mana kita tahu nombor ni berapa ni? Salah sumi'ah. Salah sumi'ah ni 300. Okey, 300. Okey, waw ni tambah. Hamsuna. Hamsuna 50. So, dapat tak jawapan dia? Ustaz rasa nombor ni sangat-sangat senang. 350. Betul tak Abang Kak? 350. Jadi kamu tambahkanlah. Okey, yang ni senang. Okey, ada satu lagi Abang Kak. Dia bagi macam ni. Dia bagi soalan dia macam ni. Yang ini kena hati-hati sikit. Dia suruh apa ni? Dia suruh letakkan apa ni? Letakkan betul ataupun salah. Tuliskan betul ataupun salah. Okey, contohnya dia bagi. Okey, contoh dia bagi digit dan dia bagi perkataan. Okey, yang ini betul ke salah? 235. Dalam nombor digit 235. Dalam perkataan semak. Okey, kita semak satu-satu. Mi'atani 200. Okey, betul 200. Waw ni tambah. Salah sah ni 3. Okey, 3. Kemudian waw ni tambah. Hamsuna ni 50. Sama tak? Bila kamu tambahkan, okey,
Bila kamu tambahkan 200 campur 3 campur 50, kamu akan dapat jawapan dia 253. 253. Jadi kat sini, jawapan dia betul salah? Jawapan dia salah. Tidak sama. Yes, tidak sama. Tidak sama, jadi kamu salinlah khotok. Okey, khotok tu salah. Jadi kamu salinlah khotok. Khotok tu salah. Okey. Khotok tu salah. Okey, Bakak. Dapat tak, Bakak? Dapat tak? Ini contoh soalan-soalan dia lah. Jadi salah. Cumanya kamu kena hati-hati saja sebab nombor ni senang. Okey, nombor ni senang. Jadi soalan-soalan macam ni kamu hati-hati sahaja. Boleh faham tak, Bakak? Jadi nombor ni sebenarnya tak ada masalah. Nombor ni tak ada masalah sebab dia senang. Okey? Okey, Bakak? Jadi kalau tak ada apa-apa masalah, kita jumpa pada malam ini. Siapa yang kelas bersama dengan Ustaz pada malam ini, kita jumpa pada malam ini pada pukul 8 malam. Okey? Okey, ada tip tak kalau dia bagi nombor sahaja? Dia bagi nombor. Ada. Kalau dia bagi nombor sahaja, tip dia, Bakak. Contohnya, Ustaz. Okey, Ustaz jawab soalan kawan kamu. Contoh kalau dia bagi kaedah 154. Kaedah dia untuk nombor ni kamu ingat pusara saja. Pusara. Okey, apakah tip dia? Pusara. Okey, apakah tip dia? Pusara. Okey, apakah pusara tu, Bakak? Pusara tu maksudnya tulis ratus dulu, barulah tulis sa, barulah tulis 10. Okey, contohnya kalau sa ra tu dekat depan, tulis ratus dulu. Okey, contohnya mi'atun. Lepas tu okey, mi'atun. Lepas tu tambah waw, sa. Berapa kasal? 153. 4. Arba'ah. Kemudian yang terakhir sekali, yang terakhir sekali adalah 50. Wa khamsuna. Okey. Ustaz, nama Ustaz apa? Nama Ustaz Syafiq Roslan. Okey. Okey. Okey, Bakak. Jadi boleh, Bakak? Ini nama Ustaz Syafiq Roslan. Okey. Okey, Bakak. Jadi itulah kaedah dia. Okey, kalau ribu macam mana? Pusarari lah. Kalau ribu senang je. Kalau sampai ribu lah. Ribu dekat depan sekali. Tapi kalau UPKK ni sampai 1000 je lah. Lepas tu tak ada lebih lah. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Abang Kak. Assalamualaikum. Bye-bye semua. Selamat